tryna be in there, not tryna be cool. Kau sangat air ni. Tapi tak gelap. Uish. Otak dia, grafik dia. Kenapa dengan grafik? Kenapa yang grafik dia? Berdiri di rumah aku. Betul ke? Ah, ya. Dia tak ada pakai ke? Dia beli. Realistik. Itu lah tu. Kenapa first time main Roblox tengok game macam ni game PC? Kejut tu. Terkejut. Kat lampu. Moga tak seram. Ni game seram. Ni cari apa ni? Nak buat apa ni? Cuba kita akan. Kena buka pintu kot. Kena cek kunci kot. Ya. Uncle lapar tak? Mana uncle? Dia keluar lah. Orang tak pasti. Laju sangat. Ni jangan tutup. Uncle. Tak, aku nak ajak kau makan. Bunyi apa tu? Kena bayar RM30 boy. Jangan bayar. Kau nak bayar pun boleh. Support game. God damn. Alah. Kalau nak air tekan shift. After 5 hour. Panjang kita gerak, takkan tak ada makanan. Dalam 5 minit dah jalan. Ini kita apa ni? Wah, kita kat mana ni? Alah. Itu hotel ke? Macam-macam. Elak tu. Apa ni? Elak. Find a key, open the door and escape. Okay, so kita mesti ada kejar-kejar kan sebab dia suruh escape tu. Damn. Lari. Macam granny kan ni. Oh ya, ada. Sampai situ je. Macam ni nak buat apa ni? Hantu dia wibu ke? Hantu dia macam bucar rela je aku kena pijak. Pijak nanti. Dia ketawa lah pula. Itulah tu. Lari. Stamina. Sakit dia kali. Jap. Kena. Stamina dia cepatnya habis. Aku tengok tadi kat bawah. Warna hijau kan? Ya Allah. Sarah. Dia lompat lah sial betul. Macam mana nak lalu kalau lompat dia tu? Relax lah hantu. Apa yang tak relax sangat? Macam mana boleh mati macam tu? Aku kat sini tak lagi. Bagi dia naik dulu. Bagi dia naik dulu. Boleh sembunyi lah bawah tangga. Bawah tangga boleh sembunyi lah. Ya ke? Dia tak lalu kan? Tak pernah main ke? Dia, sorry. Jangan Jas. Jangan lah. Dia boleh dulu. Dia tak. Dia boleh sembunyi di bawah tangga. Dia lagi. Kes kat bawah ni. Korang tengok pintu atas. Ada tak? Buka. Tak boleh kejap. Kepala otak dia. Gerak lagi. Dia kan. Tiba-tiba masuk. Kepala otak dia. Menipu tu. Apa main? Jom. Tunggu. Ui, nasib baik. Selamat. Masuk semua selamat. Tak kena tinggal. Tu apa benda ni? Tak ada cutscene ke? You should have come here. Lawak betul. Sabar. Tahan ketawa. Okay. You had no idea this might be the last things you... last thing? Tahan ketawa ke tahan diri? They've been waiting for you. Dia tunggu Uncle Mi. Ayo. Wah. Terharunya aku ada orang tunggu aku. Lupanya Uncle Mi ribut. Kenapa kisah orang? Korang mana? Kau jangan tinggalkan. Mana ni serat? Kena tinggal. Jadi kita sini tak ada kisah.
Sini. Yang mana? Okay, sini. Oh, okey. Ui, nasib ingatkan seorang. Dah tinggalkan dia tadi je. Ui, jangan ni tinggalkan. Nangis orang. Apa, nak cakap kita hari je? Hari apa benda hari? Hari pun dah tak single lah. Lari je lah. Lambat pula. Boleh ke masuk? Masuk gua. Boleh ke? Masuk. Boleh? Masuk orang. Oh, Masuk. okey. Korang tak masuk. Oh, okey. Tak mana tahu tiba mati kat bawah ha. Dia mati sesuatu. Ha, seorang kita tunggu belakang. Sorry. So where am I? Tak tahu Akemi yang suruh ke sini. Oh. Saya tak tahu saya ikan. Ikan mana dia jalan? Saya ikan yang boleh berjalan. Ada Ui, yang trailalala tu Yang kurang ni. Tu. Alamak, dia ni ada lagi ke? Ish. Panggil. Ni. Boleh buat apa ni? Jap. Grab. Okay, escape to cave, use them. Grab. Lepas tu Ni. Tenang, yang mati. Aku tak tahu. Dia terbang. Bunyilah jauh dah boleh lintak baik. Bapak. Boleh grab tak? Boleh grab lagi. Okay, dah 2 kes dah grab 2 tadi. Kes dah buat 2. Korang kena cari lagi yang macam diamond tu. Angka dah dapat 2. Kes pun dah buat 2. Siapa yang tak buat lagi? Dia salah. Saya masih mencari. Okay, sorry. Jangan jerit. Sabar. Lepas. Ni. Kan. Slow sini. Boleh dah balik. Nanti kan dia mati terus. Ya, boleh. Saya dah mati 5 kali. Ada satu lagi kat sana. Sini ada lagi. Yang aku mati. Apa benda lah. Okay, nice. Ada lagi ke? Kita tepi ya. Tiba-tiba pula muncul. Sabar. Alamak, matilah. Dah agak dah. Dah kalau semua lah, dah boleh keluar lah. Ya. Uncle me carrier. I had to know what happened to my hometown. Ni perumahan dia. We didn't live by choice. If I went inside and need a crowbar. Ada crowbar, okay. Ni aku apa? Nak cari lah. Dah. Alah. Boleh pakai ke? Ni crowbar. Anak pergi mana? Kita cari sebelah sini. Ada tak? Yes. Kamu jadi MVP. Sesat. Dah. Mesti ada satu. Tu apa putih-putih depan tu? Tengah cari bunga tu. Jauh tu. Ada bunga. Do you want to destroy apa? Do you want the rose? Kena kutip bunga. Wait, ada hantu warna putih. Tu. Belakang kami. Kami tengah lari. Jangan lagi sini. Allah.
Okay. Nice. Siapa lambat dia gay. Kiss lambat. Oyen lambat bukan kiss. We will paper kiss Gojo Satur. Gojo yang main. Is this a dream or a nightmare? Then to escape before too late. Every entire I can let them catch me. Ni tempat tadi. Apa ni lompat ni? Hah? Uncle. Uncle memang terpayat. Tanya, tak kena lagi kot. Kenapa? Cuba kau pancing ayat. Ya. Okay. Tak, aku nak cari lagi dia tadi. Ni kena Sekejap. Ni kena cari apa? Ada satu kat atas tu. Dia tak tahu sekejap. Pancing Gojo Satoru jadi KitKat. Hai. Dah. Itu patah. Tu patah doh. Janganlah sedih. Pancing kejap. Kejap. Macam mana? Satu lagi ke atas kan? Satu dia yang kecil tau, yang boleh lari. Ini bapak dia. Dia datang lah. Apa? Pergilah sana. Ada masak lotak ke? Yang kena pancing. Yang kena pancing bawa ni atas. Okay. Satu. Yang kena lompat sikit. Ya, aku ready. Jom, let's go. Bagi kau. Aduh, aku tak nampak. Macam mana boleh mati kat sini? Apa yang mati tiba-tiba? Korang cuba gerak ke sini. Korang tengok kat sini. Asal Kalau ada apa? Ni. Cuba gerak ke depan ni. Ni. Depan mana? Depan sebelah tu. Uncle naik tangga pergi kanan, Oyen pergi kiri. Yang Balkis try pergi tengah. Tapi dia last. Okay? Okay. Okay. Satu. Dua. Tiba. Aku tak nampak tu. Kena tangkap lah. Lagu macam mana ni? buka pintu je. Buka pintu je. Dekat E naik atas tu buka pintu belah kiri. Ya, aku lah asyik dong. Lagi dia. Ini kau. Okay. Pakis. Okay. Buka. Nasa! Yes! Sabar. Okay. Aduh, dia muncul depan kita. Kita lepas lagi. Horror content is skin content scary anime and just scare. Tak angkat mati. Mana radio yang ni? Tadi kan? Korang tak habis lagi ke part tu? Oya tengah struggle. Kiss dah keluar. Lepas tu tiba-tiba habis game macam tu. Apa ni guys? Game apa tu? Terus. Tak ada story weh.